B, kat mana ni? Bawa air. Inilah. Jangan lupa follow, like and share, serta subscribe Uncle Moed. Sebab apa? Uncle Moed kan geng. B, kat mana ni? Bawa air. Inilah kat rumah desa Datuk Ghazali Ibrahim. Kita dapat suasana kampung dan kita akan buat majlis gotong royong. Kenapa banyaknya nenas? Nenas. Kalau you all tengok kanan kiri ni, semua ada nenas. You all tengok sini sepanjang daripada hujung sana sampai hujung sana, Besar. dia orang tanam nenas. Itulah, besar betul. Kalau tak salah berapa puluh ribu pokok nenas, saya tak pasti. Jadi kita lepas ni bolehlah potong-potong nenas, petik nenas. You dah pernah rasa nenas manis tak? Dia ada tanam banyak jenis nenas tau, tapi kita tak tahu nenas apa yang ditanam dah nak sampai dah sana tu. Nanti you all akan nampak suasana gotong royong, suasana kampung. Tahu? Kat sini kalau dimaklumkan, Uncle Moed dekat 20 orang petugas akan bersama dalam program ni tau. Okey. Dan program ni Datuk Ghazali berhajat. Kita masa-masa dia nak bagi kat petugas-petugas dalam pilihan raya kali ni. Okey. Jadi kita ni datang ni lah. lebih kepada tolong Datuk Ghazali lah. Okey. Tolong masak. Itulah Uncle Moed antara aktiviti yang kita boleh sambil healing-healing lah. Betul-betul? Tu semua dah sampai dah. Wow, semua dah ramai dah kat sana tu. Din, inilah suasana kampung yang penuh dengan semangat kejiranan. Dan kita tengok kat ujung sana tu adalah yang berbahagia Datuk Ghazali Ibrahim. Dan sekarang ni kita berada di rumah desa Datuk Ghazali Ibrahim, Datuk. Ya. Apa khabar, Datuk? Baik. Ni rumah besar-besar, Datuk. Sebenarnya dapat inspirasi daripada mana, Datuk? Cuma cerita sikit. Rumah cantik ni. Ni homestay ke rumah desa ni? Tak. Ini rumah kalau naik atas tu tak ada bilik air pun. Tak ada bilik Dia air. macam satu ruang untuk kalau kita nak bermesyuarat, berbincang, untuk berehat. Ini untuk kita berkongsi nikmat kehidupan bagi yang nak nenangkan. Orang panggil healing lah. Ramai daripada hujung sampai hujung. Sini ada juga. Sini pun ada petugas juga. Jom kita ajak dia. Assalamualaikum. Khabar. Nak kena jumpa dia orang. Tak jumpa tak boleh. Lama tak jumpa you all kan? Lama. Hari ni buat apa ni? Ni buat apa ni? Kopi bawah. Bawang bawang. Bawang. Inilah suasana meriah gotong royong tau. Kalau tak ada gotong royong, kita orang pun tak jumpa. Betul tak? Dah lama dah jumpa. Tengok sengaja beli bawang putih yang tak kopek. Jadi diorang ada kerja sikit. Dah lama tak jumpa dia makin sehari. Tahniah. Kekurangan. Kampus. Dan nasi saya petik. Awak petik? Tak lah, ada orang ni je. Nenas depan lah. Tak ada nafas. Okey. Jadi ni suasana gotong royong tu ni. Dia dah siap potong dah. Bagus, terima kasih banyak-banyak. Zaman hilang. kemohon kecil-kecil dulu, Rewang ni paling suka kita orang join tau. Betul. Dapat jumpa kawan, betul tak betul? Betul. Sekarang memang susah dah. Peluang. Mana duduk bandar. Tekun je. Tak nak tengok sini ke? I nak kenalkan you dengan dia orang semua ni. Itulah, first time jumpa. First time jumpa. Tapi kita orang jumpa dia orang ni semua ni Okey. waktu bujang lagi tau. Bujang lagi. Tapi betul tak betul? Betul. Dulu dia orang comel-comel, sekarang bukan tak comel. Dah libet. Semua dah jadi lagi comel lah, semua jadi teddy bear. Terutama yang sana tu. Ni dulu rajin tolong Uncle Moed tau ni. Nama dia Mas. Asal pakai baju ni barisan Johor ni macam pengundi tegar ke apa? Kampung Support campaign. Jadi campaign, kalau campaign cakaplah sikit. Alhamdulillah, barisan nasional lagi. Alhamdulillah barisan nasional. Siapa calon kat sini? Cikgu Selamat Takim. Cikgu Selamat Takim. Jadi yang kenal Cikgu Selamat Takim, ni dah dapat 3 orang pengundi. Nak undi siapa dalam sana? Dalam sana nak undi siapa? Undi je lah rahsia. Cikgu Selamat. Selamat. Nak selamat, undi selamat. Oh, macam Betul? tu. Apa dia? Besar dengan BN. Dia membesar dengan BN. Okey, baguslah. Jadi dia orang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau torek Dah dah ada ni. 8 orang pengundi kat sini. Ni torek pun keluar. Pada minggu juga? Okey. Daripada pukul apa tadi?
Luar. 9.30. Jadi dia orang dah 9.30 dah dekat 3 jam lebih dia orang kat sini. Terima kasih. Kita tengok sana pula. Jom. Assalamualaikum Din. Waalaikumsalam. Wah, ini bahagian gotong royong. 500 ekor ayam dia, Dek. Ya. 500 ekor ayam, dia orang kena potong 10 bersamaan 5,000 ketul lah. 5,000 ketul lagi ni dia orang kena goreng. Sihat Dek Alhamdulillah. Jadi inilah suasana gotong royong. Siap bawa ni lagi. Deep fryer. Deep fryer pun dia orang bawa. Memang canggih lah gotong royong kali ni. Ini goreng separuh, baru goreng sini. Habis? Yang sini? Pindah sini. Oh, sana goreng, pindah sini, lepas tu siap kat sini. Ini yang dah siap goreng. Ini kita orang nak masak ayam masak kicap berempah. 5,000 ketul berapa lama goreng? Berapa jam? 5,000 ketul berapa lama goreng? Berapa jam? Saya ingat kalau daripada pagi tadi pun dalam pukul 9 mula. Ha? Rasa dalam pukul 3. 3 petang. Tengok. Dekat 6 jam lah. 5,000 ketul, 500 ekor goreng lebih kurang dalam 6 jam. Berapa 6 orang jam. bertugas hari ni? Hari ni 14 bang. 14 orang petugas. Jom kita tengok apa dia orang buat kat sana. Kalau you orang tengok yang sini bahagian goreng, yang kat sini bahagian potong. Belum Tengok. digoreng. Gotong royong. Tengok. Ini suasana gotong royong di Pagit Kacau. Kat mana tahu? Rumah Desa Datuk Ghazali Lahir. Potong 10 kan? Ya, potong 10. Jadi 500 ekor ayam awak kena potong. Ya. Daripada pukul apa sampai pukul apa? 500. Pukul 8 ni. Daripada pukul 8 pagi sampai sekarang belum siap-siap lagi. Rajin tak rajin. Sedihnya. Ni bukan semua orang boleh buat tau. Ni kira otai-otai lah kan. Tengok. Dah bukan setakat potong. Dia orang siap bersih-bersihkan lagi tu. Apa pasal yang kat sana seorang aja tu? Kau dah kenapa bang? Merajuk ke apa? Yang lain rehat. Apa? Yang lain rehat. Seseorang aja kat sini. Panas lagi, tak 3 ada orang. Ada 3 orang kat kanopi. sini. Khabar sihat Oh, rehat-rehat. Alhamdulillah. Habis saya ni nak bagian apa ni saya? Awak bagi kameraman lah. Ha? Bagian tengok. Bagian tengok. Alamak, paling special yang kemoy bagian tengok. Yeah. Tapi bagian masak ni biasanya kalian. Habis limau ni untuk apa limau ni? Kita di sini air. Buat air. Belacan. So belacan. Oh, ya. Patutlah limau boleh Limau berlebihan. sebelah tu je. Pukul limau kat sini je. Ya, Mai. itu je. Jadi save bajet lah. Pukul limau tak payah beli. Apa nak penang? Kita kalau nak tanam kat rumah ni Bi. I suka pokok ni. Ha? Suka Ni macam pokok besar limau. sangat pukul limau ni. Dan kalau tanam dalam pasu dia tak besar sangat lah ke atas tanah. Gila. Senang lah kalau nak buat air ke, Tak buat perlu. apa-apa ke, main petik je belakang rumah. Betul. Yang depan saya ni sebenarnya adalah menu untuk petugas. Ini semua Datuk Ghazali hari ni memang betul-betul belanja. Ni tu kambing yang Datuk order itu hari dah siap. Ini adalah kambing fresh tau. Kita masak kari Datuk. Yang ni kita masak kicap, ayam kicap. Yang ni kita masak. Ini dimaklumkan tadi hanya 45 minit dah siap. Jadi kita tengok dia punya kejadian dia. Kambing tadi singgah rumah Cik Fairuz. Tengok apa benda ni. Tengok ni dah masak dampur belum ni bang? Sekarang ni adalah menu untuk petugas. Umi Fiza masak apa hari ni? Saya masak urap lagi. Dia Buat bagian kali urap. kedua urap daun selam dan kacang botol. Iya macam yang ini yang kemudian masak kambing tadi yang pagi tadi kita sembelih tu, masak kari dan juga ayam masak kicap. Inilah menu petugas kita yang gotong royong pada hari ni. Dan lepas ni yang kemudian akan buat apa tau? Kena masak pula untuk menu ewang tu pula. Datuk, bagian last kali kena QC. Hari ni kita minta Datuk Ghazali bagian QC, tolong rasa okey tak okey. Dah masak tu? Dah, ni dah. Dah nak siap tu. Test. Dia punya masam, dia punya masin, okey tak okey? Kita ada time mood tengah tak best pun tak okey juga. Masak ikut mood. Betul. Mungkin masak. Ha? Mungkin masam je. Saya kalau masak semua kata sedap. Tapi kalau masak tu happy. Benda sama je. Kambing kari. Okey tak rasa dia? Masam sangat je. Masin sangat je. Ni lagi 10 minit siap Datuk. Apa nak tambah? Aha, kurang. Okey. Ha. Belum masak. Belum masak.
Orang kata belum sebati lagi. Betul. Okay. Hari kali yang specialnya Datuk Razak Ibrahim bahagian QC makanan. Sebelum petugas makan dia kena rasa. Itu yang betul. Ini urap apa nama kacang motor. Favorite. Urap pun my favorite. Cuba rasa Nadine. Ini bahagian QC tau. Bukan daripada orang Senanti, Ini first daripada time saya orang masak bangsa. banyak. Saya jarang masak banyak. Boleh macam ni kan? Okey dah lah. Kan api. Tutup api lah. Ya, sedap. Okey dah. Okey dah. Okey. Pernah dengan kambing masak kari, betul kata Tadi makan kenyang-kenyang tau. Ambil bekas kecil lagi satu ni kang? Ada. Ada dua. Boleh dah. Okey, bila diorang dah rasa QC, jadi kita bahagian hidang pula. Kasih diorang makan, diorang dah lapar dah ni dah. Betul tak? Dah pukul 2 dah kan? Dah pukul 2 dah. Habis Umi Pizza dapat tak? Apa dah habis? Dia lapar tak? Apa? Tapi ada lagi satu menu tau untuk masak. Apa dia? Kerang tumis santan. Jadi kerang tumis santan pun kita nak masak juga. Okey. Tengoklah ni hasil menu untuk petugas Kambing pun dah ada, dah siap dah. Okey, jadi masa untuk diorang makan. Cik makan cik. Kerang tumis santan. Aduh, penat tak penat Bi? Siapa? Lah. Penat sangat tau. You lagi penat kan? I tahu, Itulah. nampak you pusing Tapi lagi. nasib pusing baik lagi. ada penguat semangat sebelah ni. Dengan suasana taman. Banyak minum air sejuk tadi. Takut air batu tu Itulah. buat Uncle Sakit Moet sakit tekak. Jadi untuk you all yang kat sana, jangan lupa follow, like and share Uncle Moet. Sebab apa? Uncle Moet kan dance. Jumpa di next video. Bye-bye.